Assalamualaikum. Seperti yang diceritakan di prolog tadi, pada mula-mula tadi, hari ini bertarikh 19 Ogos bersamaan dengan hari Rabu 19 Ogos. Kalau itu hari aku pergi murid, hari ini aku dekat Glen Mary pula. Glen Mary dekat Shah Alam lah. Pertama kali juga datang sini di waktu siang lah. Dah lama tak buat video siang kan. Tak ada nak ulas panjang dekat sini. Aku sekarang dekat pondok lama, pondok guard ke apa tak pasti lah. Tapi memang pondok lama lah. Kat tepi jalan jadi keadaan agak bising. Jom kita masuk dalam. Untuk selamat pergi dan balik. Assalamualaikum. Okey, ini dari dalam pondok lah. Ni keadaan dalam dia. Nampak kan? Sekejap, aku betulkan ni sekejap. Okey, jom menuju ke dalam. So luar ni jalan lah. Dekat seberang sana tu Mini Cooper. Mini Cooper Auto show ke apa lah. Ni dia mall dia di waktu siang. Glen Mary mall lama Glen Mary. Oh, aku lupa nak cakap hari ni aku dengan Syukri Vlog. Dia pun ada kat YouTube. Nanti aku sertakan lah dekat description macam biasa. Syukri Vlog. Kat sini ada lorong lah. Tak apa, nanti kita pergi kat sini. Sekarang kita nak menuju ke atas ni dulu. Untuk pondok tadi. Nanti dah habis, nanti macam biasa aku turun balik, aku shoot gambar balik. Mana yang menarik kan. Jom kita masuk. Nanti nak habis baru kita masuk lorong-lorong tepi ni. Tunjuk mana satu Syukri Vlog Ni dia Syukri Vlog. Hai. Ni dia. Nanti aku letaklah dekat description macam biasa. Kalau korang tak boleh cari nama dia, aku letak kat description. Aku dengan dia je hari ni sebab siang kan. First time kalau boleh dengan orang yang famous juga ni. Famous. Boleh tahan lah. Famous juga. Jom kita masuk. Aku rasa tempat ni menarik. Sejarah tak pasti lah. Kita pun tak dapat nak teka panjang. Kita cubalah. Jom kita masuk. Assalamualaikum. Sudah selamat pergi balik. Lapar lah, belum makan lah. Sebab tu tangan macam gigil sikit. Oh, kat bawah tu macam apa kita panggil? Basement bawah tu. Bawah tu basement lah. Tak apa, nanti kita masuk. Masuk sini tu. Oh, mall ni lagi besar dari yang aku bayangkan. Nampak tak? Jom masuk. Sejarah memang tak pastilah. Sebab aku bukannya orang sini. Bukannya orang lama kat sini. Tetangga sini dulu lah. Lorong dia banyak. Kita buat secara teratur. Mengikut apa yang dikatakan dekat prolog tu, aku cari dari sumber, berbagai sumber lah. Aku pun tak pasti sejauh mana kebenaran dia. Jom kita layan dulu perjalanan di sini. Ada tayar-tayar lama kat sini. Oh, si Syukri ni belum naik lagi kat bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, besar tempat ni weh. Timbunan sampah sarap. Ruangan apa ni? Tak pasti lah. Dia tingkat 1 lah. Tak pasti ni dahulunya apa ni? Tempat apa dulu ni? Memang besar lah. Oh, bawah tu parking kalau aku ingat. Bukanlah basement tapi parking. Macam mall-mall yang sekarang ni lah. Jom kita teroka ke sana dulu. Kapet Kapet. Macam biasa lah. Kalau tempat dah ditinggalkan, akan ada lukisan grafiti kat sini.
Aku rasa video ni akan menjadi panjang sebab aku jenis yang tak suka nak skip-skip sangat video. Aku nak semuanya full. Sebab memandangkan tempat ni agak besar. Tak pasti ada tayar kat sini. Ini sampai tingkat berapa So ini tingkat 1. Bawah tu basement, parking. Sampai atas tu je lah. Nampak? Apa, nanti kita naik ke sana. Jom kita menelusuri kat sini dulu. Benda ni tak pasti ya. Aku rasa tempat ni macam familiar tau. Memang aku tak pernah pergi, tapi rasa macam familiar. Macam aku bermimpi ya. Tahu tak deja vu. Ini toilet, tak ada apa ni. Luas kan? Dekat sini ada satu tangga. Sini. Sini. Satu tangga. Tak apa. Kita pergi kat depan dulu. Tempat di mana kita bermula tadi kan. Kita pergi situ balik. Kita jalan-jalan sampai sana tu, semua tu. Lepas tu nanti kita explore bahagian yang kecil. Sekarang kita explore bahagian yang besar-besar dulu. Assalamualaikum. Tenang sikit kat sini Relax. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempat apa Kenapa tayar dia tersusun cantik kat sini? Kejap. Aku tengah imagine sekarang. Diorang buat apa dengan tempat ni? Kenapa ada tayar macam ni tersusun cantik? Aku tak faham Macam tempat ni dijadikan tempat paintball Tahu tak paintball? Sukan ekstrim. Tak tahu mate. Aku teka je. Memandangkan tempat ni macam berliku-liku dia punya liku-liku ni macam sengaja dibuat. Halangan-halangan semua ni. Tak tahu Tengok tayar dia tersusun cantik. Siapa-siapa mungkin yang pernah masuk sini, bolehlah bagi tahu. Mungkin masa malam ada aktiviti kat sini. Kan? Apa-apa aktiviti. Kita teruskan. This is not a toilet. Tak payah masuk toilet je. Kat situ ada lagi satu tangga. Tak apa. Kita teroka tempat yang luas dulu. Ni tak ada apa. Kat situ ada kerusi menghadap kat sana. Seolah-olah ada seseorang yang duduk menghadap ke sana. Ada surat khabar Cina kat sini Bukan, surat khabar India. Surat khabar India. Bila punya paper ni? Kemungkinan tempat ni ada orang tinggal lah. Pemungut surat khabar Mac 2020. Masih baru. Nampak tak depan tu macam ada lori-lori trailer yang terbengkalai Abandon ke? Kat depan tu Proton. Kira memang tempat sini kawasan kilang lah, senang cakap. Grand Mary Ni tempat yang luas tu. Tak ada apa sini. Jom kita menuju ke sebelah sana pula. Apa ada sana? Ni dia. Sebelah sini pula. Sini macam dah jadi tempat sukan ekstrim paintball. Okey, aku teka ni mungkin tempat paintball. Mungkin ada aktiviti kat sini.
Aktiviti tu bagus kan. Tempat yang ditinggalkan macam ni rare kan. Swag. Lorong apa ni? Seram weh. Creepy habis. Ada ruangan terbuka kat situ. Tak pasti tempat apa. Oh, mungkin itu dulunya cermin Tahu selalu Luxury Mall kan, mall yang mewah-mewah, dia dekat main court dia memang akan ada cermin macam ni. Cahaya akan masuk. Tangga masih cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Mana si Syukri ni Di mana dia ni? Menghilang tu sini. It's okay. Dia solo. Nampak tak? Cantik kan? Jom. Sofa ni masih elok untuk diduduk. Dalam ni dia apa? Wow. Nampak tak? Lubang jamban. Zoom sikit apa dia? Tak ada apa Problem. Ni apa ni? Golden screen. Wow. Tahun bila punya ni? Ayah apa ni? Fish. Mual pula aku tengok. Lorong apa ni? Nak kata fitting room, bukan fitting room. Sebab ada toilet. Okay. Interesting. Keluar balik. Apa ni? Aish. Aku tak dapat teka dengan item-item yang tersusun kat depan tu. Kebanyakannya tayar lama. Mungkin tempat ni dijadikan apa-apa aktiviti kan. Tak tahu Macam biasa sesetengah tempat ada yang ada kapet macam ni, ada kapet. Ada yang dah tak ada. Berangin kat sini. Boleh tengok luar. Tak ada apa lah. Okey. Macam yang boleh dilihat, tak ada apa. Ruangan kosong. Jom turun balik. Mungkin kita pergi ke mana Okey, sana dah pergi. Sana pun dah pergi. Sekarang kita kat sini. Kita akan naik ke atas lagi lah. Macam yang aku cakap tadi, dekat tangga-tangga kecil-kecil tu kan. Jom kita explore. Aku tahu sebab korang pun nak masuk. Jadi biar aku yang bawa korang masuk. Aku explore sampai habis. Ceruk-ceruk mana pun aku masuk selagi boleh masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ke sini balik. Jom kita menuju tingkat 2. Ke sana lah kot. Lagi cukup syarat kan. Kat sana balik. Sebab masuk tadi kot sana. Awak yang kencing kuat juga dalam toilet. Ada botol yang kencing kat sini. Nampak tak bawah tu? Nampak tak? Problem bawah sini. Ni dia tangga yang kita menampak tadi kan. Tu toilet. Naik nanti baru turun. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada penghadang atau penghalang apa-apa. Atas ni betul-betul panas Pak, bila tengok dari bawah aku ingat ini rooftop. Betul lah. Ni dia bahagian atas dia. Nampak Jaga langkah sentiasa. Silap sikit jatuh. Tak ada apa-apa penghalang dekat sini. Apa-apa keselamatan pun tak ada.
tengok macam tempat ni macam belum siap. Memang lama sangat lah ditinggalkan. Tapi tengok macam belum siap. Macam lah. Aku tak tahu lah. Aku pun banyak buat carian dekat Google, dekat YouTuber lain. Aku komen dekat dorang, cari maklumat. Itu je lah. Aku tak boleh buat kesimpulan sendiri sebab nanti tak tepat. Jadi kita cari maklumat kat tempat lain. Mengatakan ini mall terbengkalai. Kebanyakannya mengatakan ini mall terbengkalai. Luas lagi kat sana tu. Ruangan kosong ni. Apa hal dekat situ ada ni? Syah je. Apa hal ada kat sini? Berat ni. Siapa letak sini? Kosong lah. Tapi dia punya ada isi. Cuma dah tak ada ni lah. Dah tak ada liquid dia kat dalam. Kosong lah, tak ada apa kat atas ni. Nanti aku naik balik, aku shoot gambar macam biasa. Bahayanya kat situ kalau berdiri. Tinggi tu. Nampak tak? Tinggi. Okay, jangan cari sakit nak berjalan ikut sini. Kalau kau jatuh, meninggal. Okay, tak apa, tak apa. Ke sana pula. Ada apa kat sana? Panas ada kat sini. Okey, kita menuju ke pintu yang menakutkan ni. Apa yang aku nampak, banyak sampah dengan ditumbuhi pokok-pokok yang meliar. Wow, ni tempat apa dulu ni? Tempat luas macam ni. Tak dapat teka lah dulu ni tempat apa. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Allah. Pijak batu. Semak sangat lah. Tak tahu ni tempat apa. Situ dah roboh lah. Oh, okey. Aku cuba bayangkan. Ini mungkin dulu lantai 3. Nampak tak yang dah roboh tu? Kemungkinan yang dah roboh tu di straight lah. Di lantai 3. Macam yang kat sana tadi tu. Tapi sana memang ruangan kosong. Tak ada peninggalan apa-apa. Yang ni kemungkinan lantai 3. Sebab tempat yang aku pijak ni pun dah runtuh lah. Nampak? Runtuh. Tapi luas lah. Macam lantai. Mungkinan ni lantai 3. Nampak tak ada kesan-kesan dia tu? Dah runtuh. Dah lama dah ni. Macam-macam benda kat sini. Dah runtuh. Boleh buat rumah kat dalam tu. Selamat kot. Tak apa lah. Semak sangat. Aku tak masuk. Kita ikut ruangan yang tak semak sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sana belum explore kan? Kawasan sini. Oh itu lift. Kejap lagi aku pergi explore. Aku masuk situ. Kita pergi sini dulu. Di samping itu juga aku ada dengar orang cakap kat sini ada pocong. Yelah, macam-macam entiti boleh jumpa lah dekat sini. Tak pasti. Sebab kita belum try lagi waktu malam kan. Tapi aku mungkin tak akan pergi waktu malam kat sini. Sebab you know macam bahaya. Kita tengok masa siang pun kita boleh teka tempat ni ada seseorang yang tinggal kat sini. So agak bahaya untuk pergi waktu malam. Mungkin ini video akhir waktu siang dekat Glen Mary. Aku tak akan masuk waktu malam. Tak mungkin akan masuk, bahaya.
Syuk baru sampai. Okay, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Si Syukri baru sampai. Nampak tak ujung tu? Tengah jalan tu. Jom, kita masuk sini. Lagi semak baik sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku tak pakai glove. Silap. Ini mungkin ruangan toilet. Ya, memang toilet. Toilet. Ini toilet lelaki. Assalamualaikum. Tak apa, toilet. Tak ada orang yang suka tengok toilet. Yalah. Orang tak suka tengok toilet. Aku je yang masuk toilet. Nampak tak? Tinggalan dia tu, nampak? Yang dah runtuh ni. Ni lantai 3 ni. Runtuh dah ni. Nampak? Oh, runtuh. Sampai sini. Okay, jumpa tangga balik. Oh, ni tangga mana Okey. Tadi kan aku masuk ikut belakang kan. Sama je, ni pun sama. Menuju ke atas balik. Bukan guys. Naik lah. Sorry, ni pertama kali datang sini. Tak tahu map dia macam mana. Ya. Ni lain dia. Nampak, tadi kita tak jumpa semua ni kan. Okey, naik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yelah. Betul. Ada yang tersorok kat sini itu yang dah runtuh tadi tu. Nampak tak? Ni. Besi-besi ni. Dia bersambung. Ini dulu bersambung ni sampai sana. Lantai 3 kan. Tapi dah runtuh. Bahaya. Ni toilet kan ya? Toilet. Kenapa toilet dia letak kat tingkat 3? Semata-mata ini toilet sahaja. Oh, betul lah. Yelah, ini dulu kan tempat luas kan, tingkat 3. So, tak heran lah sini toilet dia. Bila dah runtuh, tu rasa pelik. Kenapa toilet dia dekat sini? Okay, aku dah mula faham. Turun balik lah. Tak ada apa kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik view kat sini. Okay, turun balik. Sebab ada tempat yang aku belum pergi. Masa kita kat tingkat 1 tadi. Kat tingkat 1 tadi kan aku ikut tangga kecil yang kat tepi ni. Sekarang masa ni untuk kita pergi tingkat 1 tapi ikut tangga yang lain. Kat tempat lain punya tangga. Nanti aku tunjuk kat mana. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni ya? Yes, yang ni. Hal pening ke? Asal nak muntah. Aura dia lain macam sini guys. Jom. Tadi kan aku masuk ke belakang tu, tangga sana. Sekarang kita pergi menuju tangga depan pula. Korang puas hati tengok explore ni sampai habis. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Ikut aku. Oh, dah tak ada lah. Sebab tadi kan, tadi sebelum aku naik kat situ kan, lepas tu kita naik atas ni, kita pusing sampai sini, lepas tu kita turun ikut situ. Lepas tu sini pun tadi kita dah pergi. Yang tempat luas tadi kan dah pergi. So tak ada akses untuk naik ke atas. Tapi kalau ada akses untuk naik ke atas pun sama. Kat situ sama je. Kan tadi aku kat atas ni, sama je. Okey. Nampaknya kita kena turun bawah. Kat bawah ni belum explore lagi kan. Okey, kita turun bawah. Jom. Turun balik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut tangga tadi balik.
Wow, seramnya kat bawah tu. Ini yang membuatkan semangat aku makin memuncak. Let's go. Aku sekarang dah mual-mual tapi aku tetap meneruskan perjalanan aku. Nampaknya gelap sangat. Aku perlukan torchlight. Wait. Aku nak on torchlight aku. Gelap bawah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go. Terang kan? Gelap guys. Tak ada apa. Tengok line dulu. Kalau line tak clear apa-apa jadi ya susah. Bau simen kuat kat sini. Wow, aku kat tempat apa ni? Oh, ni parking dia. Wow. Kat sini senyap gila tu. Okay, ni dia punya parking. Tak biar pasang torch kot, boleh nampak kot kan. Off lah. Ni lah dia yang kita nampak dari atas tadi tu. Nampak? Ni bawah dia. Yelah, ni parking dia kat bawah tanah. Gila sunyi baik. Aku rasa aku dalam mode malam sekarang ni. Aku explore Betul-betul gelap kat sini. Oh, padu guys. Tu tempat keluar kereta dia tu. Sekejap aku zoomkan sikit. Tempat keluar kereta dia. Patah balik sebab aku nak pergi belakang tu. Nanti kita explore balik yang dekat sini, tempat kereta ni. Sekarang kita pergi belakang tu dulu. Bila aku tengok lorong tu, aku rasa aku teringat dekat ni ya. Prince Mate. Kalau korang layan Prince Mate ni, aku memang layan dia ni. Prince Mate ni, aku rasa dia pernah datang sini. Dia dengan Syul kot, member dia tu. Yang tempat senyap ni. Betul, dia pernah datang sini. Tapi kenapa creepy sangat lorong dalam tu? Tak masuk ke? Kita naik sekejap. Aku rasa ada orang kat dalam. Aku pakai si syukur lihat. Rasa macam lain aura dia. Walaupun siang. Selalu aku naik siang biasa. Kat tempat yang tempat lorong kecil tadi tu, yang ada pintu dua yang gelap. Sekejap aku panggil si Syukri je, masuk sama-sama. Kira aku dah demam tu. Tadi pun nak muntah saya naik kereta. Aku panggil Syukri je. Okay. Sementara kita tunggu Syukri, kita explore tempat lain dulu. Ni dia. 1, 2, 3 atas tu. Ni yang tadi menuju ke bawah tu. Kenapa aku jadi penakut hari ni? Come on Kim, kenapa jadi penakut? Aku tunggu si Syukri ni. Nak masuk lorong creepy tadi sama-sama. Lain macam aura dia kat sini. Kalau masuk malam ni, memang nyali juga ni, uji juga ni.
Ni tempat luas. Berbentuk bulatan bentuk bulatan. Jom kita explore dulu apa yang kita dapat. Kalau agak-agak terlalu panjang nanti aku potong kot. Skip sikit. Oh, ni tempat tadi. Betul lah, ini tempat yang tu Prince Mate YouTuber tu. Dia pernah datang sini setahun 2017 kot, tak silap. Tempat yang aku takut tadi lah nak pergi tu. Tempat Prince Mate, dia tak masuk. Dia cakap ada sesanting kat situ. Mungkin sebab aku teringat kata-kata dia kot yang buatkan aku takut. Dia hilangkan keyakinan aku tu. Lift. Wow. Dalam saya lift dia. Sama je. Ni pun ruangan terbuka juga, ruangan kosong. Tak ada apalah guys. Cuma aku rasa macam nak tahu tempat yang tadi tu, tempat gelap tu. Kenapa aku takut nak masuk situ? Come on game, jangan jadi penakut boleh. Ada hanger kat sini. Maaf macam rakaman aku dah serabut sikit Tak tahu lah kenapa rasa tak sedap hati Mula-mula tadi macam tenang je. Bila masuk malam relax pula. Masuk siang macam ni. Aku pergi rooftop sekejap, aku cari si Syuk ni. Masuk sama-sama. Kalau betul ada orang tadi bahaya juga aku masuk seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Pening guys, bukan main-main lah. Pening Aku macam mual-mual lah. Tak kenapa tak berpeluh lah. Kat sini ada aura lain Kenapa Semacam nak muntah guys. Pening. Oi Syuk, mana kau? Oi Syukri, aku nak turun bawah. Member pula hilang. Aku tak main-main Tadi dekat tingkat atas. Jom kita cari. Aku tak ada apa-apa tu. Aku pening Apa hal Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Syukri tu. Mana dia ni? Oi Syukri. Oi Syuk, kau kat mana? Oi Syukri. Aku tak main-main lah. Oi, kau pergi mana? Aku nak turun bawah. Mana dia ni tu? Aku tak nak jerit-jerit kat sini. Aduh, ni bukan tempat kita. Aku dah pening ni, perlu dia ni mana? Kena sorok ke apa? Syukri! Oi, jangan main-main lah. Aku nak turun bawah. Teman aku. Dah lah ni first time aku buat video dengan dia ni. Hilang pula. Aduh, mana dia ni? Aku cut dulu Okay, video ni panjang kot. Dengan ada Elegant Suspense macam ni kan. Panjang sikit video ni. Okay, aku pergi cari si Syuk ni dulu. Aku tak tahu mana Syukri ni pergi. Ni bukan main-main Dah lah aku pening ni. Dari tadi lagi mual-mual nak muntah-muntah. Ni macam aku janjikan tadi dari mula-mula masuk tadi. Kita masuk sini balik. Sajalah masuk. Kok ada apa-apa kat sini? Ada apa-apa binaan ke?
Oh tak ada. Oh tak ada. Tak ada apa. Tangga menuju ke atas. Ke tu kita pergi sana pula. Relax. Syukuri dah hilang. Hilang masa siang macam tak logik kan. Baru je tadi dia dekat belakang aku, dekat rooftop tadi, yang aku record tadi kan. Aku tak nampak pula dia turun ke apa. Jangan yang tadi bukan Syukri. Tak apa, aku explore dulu. Oh, ini lorong kereta lah guys. Kan tadi yang aku masuk dia punya basement tadi, ada ruangan kereta, parking. Ni tempat keluar kereta dia ni. Semak habis dalam lagi. Mesti tempat keluar kereta sebab parking lot tadi kan. Allah. Uish. Pening bukan main-main. Jadi agak berterabur sikit rakaman dia. Aku tak pernah pening-pening mual-mual masa siang. Dah kenapa hari ni jadi macam ni? Dulu jalan ni semua ni. Kenapa laluan mati? Jalan mati. Tadi bukan dia parking ke dekat situ tadi? Oh ya, aku nampak. Tempat dah lama sangat. Inilah jadi. Itu dia bawah tu. Bawah tu guys. Nampak tempat gelap tu. Kan tadi aku dari sana. Tempat keluar dia, parking. Sekarang aku cari si Syukri ni. Syukri! Syuk! Kau kat mana? Aduh, aku tak main-main lah. Mana dia ni? Tempat ni bukannya besar sangat pun. Kalau macam Himalan tu boleh kata juga sesat daripada tempat lain kan. Ini bukan tempat main-main lah. Tolong lah. Dia yang hilang pula ni. Semak habis guys tempat parking dia. Jalan ni dulu ni. Depan balik. Aku rasa dah habis lah rakaman ni. Kecuali yang tempat tadi je. Tempat yang aku takut nak masuk tu. Tunggu si Syukri. Syukri pula hilang. Aku pelik dengan dia ni. Aku shoot gambar lah dulu. Nanti aku cari dia ni balik. Relax je. Bismillah. Ini perkara serius lah. Kenapa dia ni hilang lah? Aku panggil banyak kali dia tadi. Aku naik tingkat 1, tingkat 2. Ni bukan main-main lah. Aku pun pening juga ni. Mual-mual juga ni. Aku pun tak pernah jadi macam ni. Tak kenapa lah. Aku kena kawal lah. Aduh. Aku kena cari dia ni. Benda-benda serius tu. Aku tak adalah fikir buruk. Dia kena hilang ke, kena colik ke apa ke. Tantah ada orang dalam ni. Tak. Aku dah fikir apa-apa lah ni. Sebab dia hilang masalah dia. Tu. Aku dah lega-lega tempat ni, tempat sama bro. Dah 3 kali aku lega kat sini. Ini bukan main-main lah. Wei Syuk, kau kat mana? Aku dah belum makan ni. Tak kenapa tadi kat rumah sihat lah. Masa aku naik kereta tadi, rasa nak demam, muntah. Bukanlah muntah, rasa nak muntah. Sampai sini pula. Sekarang Syukri ni pula hilang. Syukri yang aku bagi kat intro tadi hilang. Mana dia ni? Bukan main-main lah. Aku bukannya tak biasa explore siang. Kenapa hari ni jadi macam ni pula ni? Aduh, aku pening tu. Dan aku kena cari dia sampai dapat. Tanggungjawab aku tu. Member. Mana dia ni? Syukri!
Mana dia ni tu? Aduh, aku dah cakap kat dia hati-hati. Kat sini dah lah banyak tempat lubang-lubang. Aku takut dia jatuh lift ke, jatuh tangga ke. Aku panggil tak menyaut. Mana ni? Wah, tu dia. Aku geram tu. Tiba-tiba dia muncul, guys. Aku rasa dekat basement tadi. Wah, aku tabik dia, berani gila dia ni. Sekarang aku nak panggil dia suruh turun bawah. Lama aku menjerit tadi cari kau. Kau dekat basement ke apa? Oh, kat atas. Gila, aku pening lah. Tak tahu lah kenapa. Ni aku nak panggil kau. Kau dah turun bawah belum? Jom turun. Aku tadi meremang juga di bawah. Mana? Bawah ni, basement. Parking. Tu aku buat torchlight Aku tak jadi tadi. Tu aku cari kau 2-3 kali aku round. Ini parking lot kan? Parking lot, basement kat bawah. Selalu aku naik malam biasa ke. Tak ada lah meremang. Cuma rasa macam tak sedap hati. Tak aku naik balik. Bahagian teruk okey. Gelap teruk lah. Turun balik. Sini aku okey ke. Tadi ada 2 bilik, 2 ruangan kosong. Takut juga lah. Pertama kali dengar Hakim takut. Kenapa? Sini. Baru muncul dia ni. Sini aku okey lagi. Tadi aku explore sampai tengah tu. Situ tempat keluar kereta dia. Yang kat belakang kita ni aku takut ni. Dua ruang. Cuba kau bayangkan kalau kau seorang tadi. Aku tadi nak masuk tapi tak jadi. Macam gelap sangat lah. Bukan aku takut macam ada orang tinggal dalam tu. Tiba-tiba dia ni mana tahu. Gelap gila kot. Itu konsep apa? Itu lah, tak pasti lah. Berair kot. Parking ke? Betul ada bahagian Tak tahu lah. Kenapa Ini memanglah parking. Jom kita explore bersama. Selalu aku tak ada takut lah macam ni siang-siang. Tempat apa ni? Stop. Mungkin lah. Bau tak sedap tu. Tempat apa ni? Tak nampak tempat apa. Tak dapat bayang lah. Tembok-tembok semua. Ruangan tangki air bukan? Tu macam tangki air. Ya, tangki besar Ni je kot. Tapi aku rasa macam tak sedap hati. Aduh, sebab seorang kot. Kita kasih ni dulu. Tempat ni berair tu. Berair Wow. Tak ada apa, berair. Tak pasti di kawasan apa. Itu lah, pasti. Dengan lembukan air yang banyak ni. Agak meremang juga. Memang nak masuk. Jangan silap. Aku ingat boleh masuk. Okey, kita boleh. Air takut. Aku rasa ada benda kat sini. Tengok pun tahu kalau malam pula. Cuba kau duduk kat sini malam-malam. Oh, rasa Ni, memang ni. siang-siang pun aku boleh takut Tak pernah aku takut siang-siang. Sini tadi aku okey kecuali situ. Kau dah masuk semua tempat ke? Setiap ceruk dah masuk kan? Ada kat atas dia dah masuk. Test. Itu lah, rasa tu. Kalau malam situ memang pas lah, duduk kat depan tu. Gila. Masuk stay down. Stay down. Maaf. Aku akan masuk balik, aku nak shoot gambar. Penting gambar tu untuk buat kenangan kan, bukan selalu datang sini. Okay, rakaman dah habis nampaknya. Dengan tempat yang creepy tadi kita dah masuk. Tapi tempat tu tak boleh nak masuk lebih lagi sebab dah bertakung, ada air. Sampai sini kot. Okay, nampaknya dah selesai kita punya eksplorasi di Mall Terbengkalai Glen Mary. Tak nak komen banyak sebab aku tak pasti tadi kenapa si Syukri tiba-tiba hilang. Mungkin sebab dia dekat atas tadi kot, dia tak dengar aku cakap apa. Alhamdulillah semua okey. Kita pun dah berjaya masuk tempat yang seram tadi, 2 bilik tadi.
Nyata mungkin itu ruangan tangki air lah, sebab ada tong yang besar kat situ. Tangki besar, tangki air. Lagi satu bilik aku tak pasti tu tempat apa. Penat lain macam sikit feel dia dekat sini walaupun siang. Tak ada apa Alhamdulillah semuanya selamat seperti tadi. Seperti dan balik selamat. Assalamualaikum, moga jumpa lagi di video akan datang. InsyaAllah perjalanan akan lebih baik. Perjalanan akan lebih mengujakan daripada sebelumnya. Hakim, I love you all. Jaga diri, COVID merata-rata, pakai mask. Kalau tak, anda akan didenda 1,000. Muka anda sekarang berharga 1,000. Love you all. Muah.